Assalamualaikum korang. Hari tu kipas rosak. Ni TV pula. Buka tak boleh. Kalau buka tak boleh tengok cerita ke, tak ada cerita ke. Tak boleh buka langsung lah. Dengan kipasnya masalah. Dugaan. Lepas satu-satu dugaan. Ni TV pula. Korang tolong doakan ya. Dengan keadaan Nurul macam ni. Lepas tu kipas macam ni. Sekarang TV pula. Okay, korang tolong doakan Nurul dengan ayah Nurul dipermudahkan segala urusan. Okay, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Assalamualaikum.